Kira utusan pu malaikat pu rasul pu utusan rasul ron. Utusan penuntut. Rasul tu. Yang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masya-Allah Bang Mulyadi. Naluk Ahmad nama asli. Nampak nak tulis baca datang ron Musliadi yang kan dipek orang tu kamu yang kan sebarkan memandung nak dipek. Yang ke kusubar kamu dengan dia dipek nama dipek Musliadi. Oh. Nak asli? Ahmad. Dari mana Ahmad yang? Malaikat tegak. Kira tu sebelah ni. Umur beluan di Siratul Muntaha. Ha. Ala ketiup rak perjanjian lu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wadai lahir lu umur. Kumai agama yang ke. Agama apa nama? Agama Islam yang dihindarkan oleh Allah yang ke. Yang kedua, umat lu yang kiamat tanpa pemeriksaan. Makna haji hana timbangan. Nah. Yang kedua, perjanjian lu dengan Allah. Watai urang kira menjadi semua hal yang kandungan. Watai masalah yang dunia, kumlakai dunia. Kumlakai dunia. Jadi truk ro nak kedang belang tu pajang. Truk lo belang tu tun. Si ribe perto leh dia kong tiup roh dari Siratul Muntaha. Tak le kau murah milunan truk belang tu Pejek le. Bak DP dah lepas betul Bak DP lepas ni bukan lepas tak. Ha. Lahir long Tun ribe sekurito 80 buat tanggal 27 bulan 8. Bang haya ro ni utusan rasul kan? Dengan Nabi Muhammad dah nampak. Tapi nak lupa. Pak. Ya lupa nak lupa secara lahiriah nak lupa. Sebab Nabi Muhammad hanya diperupa oleh sebuah iblis. Bukan aja berupa lili. Kak, yang persoalan pertama, persoalan kedua, kak, dilikut daripada roh nak nutup ansuran dengan tu. Yang dia utusan rasul orang kaya. Oh, hamdi ya Nabi Muhammad orang kecil seperti itu. Anak yang mudang Nabi. Memangnya. Anak mudang pula utusan rasul yang mudang Honda kenapa? Karena lu gebite lu Pat ron sehingga nepegah yani perumoh ron pat ada dasar puah. Itu dasar nikah lek malaikat. Pajan. Pada umulung Momo yani padu jeno. bulan 12. 12 baru. Orangnya. Menyati anak itu anak. Ha kada pegah hanaji tu pun apa. Bukan enggak? Ke mesti kan boleh ke apa betul. Jadi nak lakoi mesti haram sang lo ham dale. Mesti memang ji hana lakoi lo tiap terima yang dagai. Baik neng aku ngaku ron utusan rasul. Malay tu. Hamalek itu. Hana malay dah. Jangan melek. Daripada lu murka orang kiamat lebih baik ke Malaysia. Yang malay kampung-kampung tu dun lu ya. Dun lu kanjai. Ya ije kan hamalek. Hai ibu. Menya ifham Al-Quran. Nya Malay. Tapi nya ifham Al-Quran hamalek. Kira nak faham. InsyaAllah yang betul. Baik insya-Allah mi utusan rasul nak kata-kata insya-Allah. Hau utusan orang terpilih. Simple lagi je. Baik je. Nya je tengok apa? Kecewa habis. Pejun. Menang juga. So aja. Mesti je itu. So aja. Mesti draw kakak je. Menurut roh buah. Mesti kakak je. Tengok kecewa. Kepatihan. Han. Yang kakak ini kau jodoh. Ji tai je mempupu tai je. Yang kon pun dapat deh. Ya kan? Utusan rasulnya urung pilihan. Memang lu kau urung pilihan. Kau urung pilihan. Kau urung pilihan menurut awak draw ke? Ya. Bukti je ansuran kamu mudah hai memang belum. Masa utusan rasul lagi ya? Masalah hari kamu memang belum bayar. Apa peng? Jino anak pe. Kan pak peng. Anak pe. Pak peng di Arab nak bukan nak kirim pak peng. Kali dari balik. Dari BNI kirim Jakarta. Seorang kirim. Raja Salman tahun 2020. Raja Salman memang. Yang langsung hijau Pak Jokowi. Itu Jokowi. Jokowi. Hai terjalung baru. Saya jadi Jokowi baru. Nah, kan apa? Nah, si buka berita. Pegang yang itu. Balik. Ansuran Honda pada jauh. 3 minggu tu. Hana je 3 minggu tu. Honda kabeh Honda tempo. Imang bulan dengan itu. Yang bulan 5 ngerono kalunas Honda. Data kah? Minta peng 2 juta tengah. Dia tengah.
Mana jut? Jut. Betul dia dalam tu. Hai nak pegah peng pak pentih rumah 50 miliar peng ro nah. Ngan tahu dah. Agak ni baju ke? Mana baju? Yang teduh hudang kan kirim? Pergi dari balik. Kijak legok je. Tojok je. Apa aku berah namanya? Berah tu tentang jok long. Hana ada urusan ni. Kasih berah je.